Syabas MC-MC terbaik. Berjaya tutup Telegram edisi siasat. Bagus. Ni baru betul. Cepat, tangkas dan bertindak segera. Tapi heranlah, yang bongkarkan ialah jenayah, rasuah apa semua ni, kes judi, pelacuran apa semua, kena tutup. Tapi yang ni Telegram DDS yang buat aktiviti persundalan ni tak kena tutup pula. Mana yang paling bahaya? Takkan edisi siasat kot paling bahaya? Dia merosakkan umat lah. Tak juga, tapi DDS yang bahaya sebenarnya. Dia buat aktiviti macam tu dekat negara Islam ni. Heran lah. Takkanlah edisi siasat apa buat jenayah? Buat jenayah juga kan edisi siasat ni? Teruk juga tu. Sampai kena tutup kan? Dah ada 1 juta subscriber dah tu dalam tu. Tapi kena tutup macam tu je. Tapi nak kata dia buat tuduhan-tuduhan palsu, tak juga. Semuanya berasas dan ada bukti. Yang herannya, Telegram DDS tu lah. Sampai sekarang tak tutup. Ke ada sesuatu ni? Pelik juga kan? Zaman tu lah. Sepatutnya yang buat aktiviti ialah yang sonsang apa semua ni, yang buat merosakkan umat Islam ni, Telegram yang tu macam DDS tu sepatutnya yang kena tutup.